isi perjanjian Hudaibiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah isi perjanjian Hudaibiyah? Isi perjanjian Hudaibiyah adalah seperti berikut. Yang pertama, baginda Nabi SAW dan muslimin di Madinah tidak dibenarkan untuk melaksanakan umrah pada tahun tersebut, tetapi dibenarkan untuk melaksanakan umrah pada tahun berikutnya, itu pada tahun 7 Hijrah dan ke atas. Baginda Nabi SAW dan juga pihak muslimin daripada Madinah hanya dibenarkan untuk berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Tidak dibenarkan untuk membawa senjata kecuali senjata yang bersarung. Dan orang Quraisy tidak akan mengganggu mereka pada tempoh mereka melaksanakan umrah tersebut. Seterusnya, antara butir perjanjian juga adalah kaum Quraisy dan juga muslimin di Madinah melaksanakan gencatan senjata selama 10 tahun. Ini bermakna selama 10 tahun mereka tidak dibenarkan untuk berperang. Yang seterusnya adalah mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dihantar balik ke Mekah. Manakala mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dihantar balik ke Madinah. Dan yang terakhir adalah mana-mana kabilah dibenarkan untuk bersekutu dengan mana-mana kumpulan sama ada dengan Quraisy ataupun muslimin Madinah. Begitu juga Quraisy dan juga muslimin di Madinah boleh bersekutu dengan mana-mana kabilah yang ingin bersekutu dengan mereka. Dan mana-mana kabilah Arab yang menyokong mereka ini juga tidak dibenarkan untuk berperang dan mesti melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Itulah antara butir-butir perjanjian Hudaibiyah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.